Hai semua, apa khabar? Jom kita mulakan kupasan untuk bab baru. Kali ni, kita akan kembara ke zaman silam untuk lihat dua tamadun yang, wow, memang luar biasa. Kita akan selami bab 6, keagungan tamadun Yunani dan Rom. Dah sedia semua? Jom! Okey, cuba fikir sekejap. Pernah tak awak tertanya-tanya, dari mana datangnya idea pilihan raya? Kenapa kita boleh undi pemimpin kita? Dan macam mana orang zaman dulu boleh bina bangunan yang super besar, yang gah macam tu? Dan masih ada sampai sekarang? Jawapannya ada pada dua nama ni, Yunani dan Rom. Sebenarnya, Yunani dan Rom ni bukan sekadar tamadun purba biasa. Mereka lah yang jadi macam blueprint untuk dunia moden kita hari ini, terutamanya di Eropah. Cara kita berfikir pasal kerajaan, sains, teknologi, banyak sangat yang berakar umbi daripada idea-idea hebat mereka. Okey, kita mulakan dulu dengan tamadun Yunani. Tamadun ini muncul sekitar 1000 hingga 800 sebelum Masihi. Perkataan penting yang kita kena ingat kat sini ialah pencetus. Mereka lah yang memulakan banyak perkara hebat yang kemudiannya membentuk tamadun Eropah. Dan sumbangan paling besar Yunani, terutamanya dari bandar Athens, ialah sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitu satu perjalanan yang mengubah dunia. Perjalanan bagaimana kuasa pemerintahan itu berpindah daripada tangan seorang raja terus ke tangan rakyat biasa macam kita semua. Jom tengok carta ni. Perjalanan nak dapatkan demokrasi di Athens ni bukan senang tau. Ia ambil masa yang lama. Mula-mula, pemerintahan dipegang oleh seorang raja. Kita panggil sistem monarki. Lepas tu, kuasa jatuh ke tangan sekumpulan kecil orang kaya. Itu oligarki. Kemudian, golongan bangsawan pula yang perintah. Namanya aristokrasi. Ada juga satu masa tu, muncul pemerintah yang zalim atau diktator yang kita panggil zaman tirani. Dan akhirnya, barulah lahir sistem demokrasi di mana rakyat yang berkuasa. Nampak tak? Satu evolusi yang sangat penting. Dalam Yunani, ada dua kuasa besar yang sangat berbeza, Athens dan Sparta. Macam langit dengan bumi. Kalau tengok jadual ni, Athens fokus pada pendidikan dan demokrasi. Matlamat mereka nak lahirkan rakyat yang pandai, kreatif dan seimbang. Tapi Sparta pula lain cerita. Dari kecil, semua orang dilatih untuk jadi askar yang paling gagah. Fokus mereka 100% pada tentera dan disiplin. Dua cara hidup yang sangat berbeza kan? Okey, dari Yunani, sekarang jom kita terbang ke Rom. Rom ni macam pewaris kepada kehebatan Yunani. Tapi mereka bawa ke satu tahap yang lagi tinggi. Mereka bukan saja bina sebuah empayar yang gergasi, tapi mereka juga dikenali sebagai jurutera terhebat di dunia pada zaman tu. Sejarah Rom ni panjang dan kita boleh bahagikan kepada 3 zaman utama. Zaman Beraja, zaman Republik dan kemuncaknya zaman Empayar. Dan dalam zaman Empayar inilah wujudnya satu tempoh yang dipanggil Pax Romana. Pax tu maksudnya aman. Bayangkan, selama 200 tahun, Empayar Rom hidup dalam keadaan aman damai. Tempoh inilah yang bagi mereka ruang untuk cipta dan bina macam-macam benda hebat. Jadi apa benda paling power pasal Rom? Seni bina mereka. Kalau Yunani hebat dengan falsafah dan idea, Rom pula adalah jagoh dalam membina. Mereka bina struktur yang bukan saja besar, tapi sangat praktikal dan tahan beribu tahun. Rahsia mereka, penggunaan konkrit dan reka bentuk gerbang yang bijak. Contoh paling famous, mestilah Colosseum. Siapa tak kenal kan? Ini macam stadium sukan zaman purba tapi jauh lagi epik. Di sinilah tempat pertarungan gladiator dan macam-macam persembahan. Dengan reka bentuk yang genius, ia boleh muatkan berpuluh-puluh ribu orang penonton sekaligus. Hebat kan? Seterusnya kita ada aqueduct. Ini bukan paip air biasa tau. Ini macam lebuh raya air. Satu sistem kejuruteraan yang sangat genius. Ia guna graviti je untuk bawa air bersih dari kawasan gunung yang berpuluh kilometer jauhnya terus masuk ke bandar. Tak payah pam, tak payah elektrik. Sebab inilah bandar-bandar Rom boleh jadi sangat besar, bersih dan selesa. Akhir sekali, jangan lupa Jalan Raya Rom. Nampak macam jalan biasa, tapi inilah nadi Empire Rom. Dengan jalan raya yang dibina dengan sistematik dan tahan lasak ni, tentera dan peniaga boleh bergerak dengan sangat cepat ke seluruh pelosok Empire. Ia macam internet zaman tu, menghubungkan semua tempat. Okey, kita dah tengok macam-macam kehebatan Yunani dan Rom. Memang kagum. Tapi, apa pengajarannya untuk kita? Apa yang kita sebagai rakyat Malaysia boleh belajar daripada semua ini? Jom kita bincangkan. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan?
Tamadun Yunani dan Rom ajar kita untuk jadi hebat, kita perlukan beberapa benda. Kita perlukan pemimpin yang cekap dan masyarakat yang bersatu padu. Kita juga warisi idea demokrasi yang adil dari Yunani. Dan paling penting, kita kena ada semangat inovasi macam jurutera Rom, sentiasa nak cipta benda baru dan jadi lebih baik. Semua nilai ni sangatlah relevan untuk kita bina Malaysia yang lebih maju. Betul tak? Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan awak semua dengan satu soalan. Orang Yunani tinggalkan legasi demokrasi. Orang Rom tinggalkan legasi kejuruteraan yang hebat. Sekarang, giliran awak. Sebagai generasi akan datang, kalau diberi peluang untuk bina satu legasi untuk Malaysia, apakah yang awak akan cipta? Fikir-fikirkan ya. Jumpa lagi dalam kupasan seterusnya.